Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel aku. Okey, video kali ni aku ada masalah sikit dengan kereta aku ni. Masalah dia lower arm dah rosak. Dah 2 pomen bagi tahu aku kereta aku ni ada bunyi something wrong lah dekat bahagian roda depan sebelah kanan. Tapi aku tak cam macam mana bunyi dia. Bila aku hantar balik dekat pomen ni, aku suruh dia cek, rupa-rupanya lower arm kereta aku dah rosak. Cuba korang tengok video ni macam mana. Aku pun tak faham sangat macam mana dia rosak ni. Katanya dia punya getah dah hancur ke macam mana tak. Korang cuba komen kat bawah. Okey, sebelum aku meneruskan lagi video ni, pastikan korang dah tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat bawah video ni. Ini dia. Oh, ni pun dah pecah. Ni. Yang tu cantik lagi. Okey, boleh pasang. Bila dah siap buka itu ini, aku dapat tahu bahawa drive shaft dan juga absorber link aku punya pun dah rosak. Aduh, makan modal. Tepuk dahi jugalah aku waktu tu. Itu apa namanya tu? Yang ni? Itu balik. Oh. Itu balik. Longgak wow. Kalau dia eloknya, dia keras sikit. Macam itu bukan longgak. Terus sekarang ini sudah longgak. Sebab dia dalam arah bola kan. Itu bola, ini dalam arah bola. Itu bola sudah makan. Oh. So sekarang kasih tahan itu kata saja. Kata saja kasih tahan. Dalam itu bola sudah longgak. Okey. Ini dah longgak ni. Sebab ini kalau ini tak tukar, kalau tak tukar pun tak rahamnya. Tapi itu exhaust kena. Dia kasih tahan exhaust. Oh, itu pancing dia. Tahannya itu exhaust, tahannya itu. Kalau ini rosak, ini exhaust pun nanti ikut rosak. Okey. Aku minta bengkel tu orderkan barang dulu, 2 barang tu. Nanti ada masa aku datang balik 3 days later. Oh, dah jadi rosak yang tu. Maai.
Lepas dah siap pasang drive shaft, exhaust link, pom ini bagi tahu aku punya minyak auto dah kotor. Tapi memang pun dah kotor lah, sebab memang dah masanya kena tukar. Lepas tu aku terlupa nak tukar filter dia. Filter dia ni memang dah lama aku tak tukar. Alang-alang tu aku tukar sekali lah. Dia filter sekali dengan gasket. Jom layan video ni. Minyak ATF tu aku guna Momo Racing 4 botol. Okey, begitulah sedikit perjalanan kereta aku ni. Rosak bahagian roda. Mungkin sebab faktor jalan kot, ataupun memang dah sampai masanya kena tukar. Aku rasa aku tak ada apa lagi nak bagi tahu dah. Korang boleh juga tengok description box kat bawah. Kod aku ada share barang-barang yang aku dah tukar tu. Sebelum aku akhiri video ni, pastikan korang dah tekan butang like, share, subscribe dan komen. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Terima kasih kerana menonton video ni sampai habis. Assalamualaikum. Bye. Down and I'ma get it right, dead on sight like been down and I'ma get it right, dead on sight like